Piala Sumbangsih belum bermula, tetapi satu isu sudah mula mencuri perhatian. Xisco Munoz tampil dengan saranan mengejutkan kepada Kuching City, jangan turunkan pemain pinjaman JDT. Apa yang sebenarnya dibimbangkan Xisco Munoz? Ikuti kisah selanjutnya. Aksi Piala Sumbangsih 2026-2027 antara Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Kuching City FC bukan sekadar perebutan trofi pembukaan musim, malah perhatian kini terarah kepada 6 pemain pinjaman JDT yang berada dalam skuad The Cats. Menjelang perlawanan, Ketua Jurulatih JDT, Xisco Munoz tampil memberikan pandangan yang cukup menarik mengenai status pemain-pemain berkenaan. Menurut Xisco, beliau menyarankan agar pemain Kuching City yang dipinjamkan daripada JDT tidak diturunkan ketika kedua-dua pasukan bertemu di Stadium Sultan Ibrahim, Jumaat ini. Cadangan tersebut dibuat bukan kerana beliau mahu meremehkan kemampuan Kuching City, sebaliknya lebih kepada soal keselamatan, integriti serta masa depan pemain yang terlibat. Kuching City kini mempunyai beberapa pemain pinjaman daripada JDT yang boleh menjadi pilihan untuk diturunkan dalam aksi Piala Sumbangsih. Mereka ialah Nazmi Faiz Mansor, Safawi Rashid, Ryan Lambert, Declan Lambert, Gabriel Nistelrooy dan Ajdin Mujagid. Kehadiran pemain-pemain berkenaan pastinya menjadi satu lagi elemen menarik menjelang pertembungan dua pasukan tersebut. Namun, Xisco melihat situasi itu dari perspektif yang lebih besar. Beliau bimbang, sekiranya berlaku sebarang kesilapan dalam perlawanan yang melibatkan pemain pinjaman berkenaan, ia boleh menimbulkan pelbagai andaian atau persepsi daripada pihak luar. Bagi Xisco, perkara tersebut boleh memberikan tekanan yang tidak sepatutnya kepada pemain, lebih-lebih lagi kerana mereka masih mempunyai masa yang panjang untuk membuktikan kemampuan bersama Kuching City. Mengenai pemain-pemain Kuching City yang dipinjamkan daripada JDT, bagi saya perkara paling penting ialah keselamatan dan integriti pemain. Kami perlu memahami bahawa jika berlaku kesilapan dalam perlawanan, mungkin ada pihak yang akan menilai atau membuat pelbagai andaian terhadap situasi tersebut, katanya dalam sidang media pra-perlawanan. Justeru, Xisco berharap kedua-dua pihak dapat mempertimbangkan keputusan yang terbaik sebelum sepak mula. Beliau turut menegaskan bahawa pandangannya itu bukan bertujuan untuk menghalang pemain-pemain berkenaan daripada membantu Kuching City sepanjang musim. Sebaliknya, beliau melihat terdapat banyak lagi peluang untuk mereka membuktikan kemampuan selepas perlawanan Piala Sumbangsih. Jadi, apa yang kami fikirkan sekarang ialah keselamatan para pemain dan masa depan mereka. Jika boleh, saya berharap kedua-dua pihak tidak menurunkan pemain-pemain yang terlibat dalam situasi ini. Ini lebih baik untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku selepas perlawanan, jelasnya. Kenyataan tersebut pastinya menambahkan lagi perhatian terhadap senarai kesebelasan utama Kuching City. Jika pemain-pemain pinjaman JDT benar-benar tidak diturunkan, The Cats terpaksa mencari alternatif lain untuk mengisi beberapa posisi penting dalam pasukan. Situasi itu sememangnya menjadi cabaran besar buat Aidilsharin Shahak, yang turut berdepan masalah kecederaan dan ketiadaan beberapa tonggak utama. Kuching City dilaporkan bakal turun tanpa 5 pemain utama dalam perlawanan tersebut. 5 pemain berkenaan ialah James Okuosa, Jerome Meko-Item, Ronald Nahwanja, Jimmy Raymond dan Rodney Selvin Akunsivie. Ketiadaan mereka sudah pasti memberi kesan kepada persiapan The Cats, terutama ketika berdepan JDT yang mempunyai barisan pemain berkualiti serta pengalaman luas dalam aksi berprofil tinggi. Perkara itu turut disahkan oleh jurulatih Kuching City, Aidilsharin Shahak. Dengan 5 tonggak utama tidak dapat beraksi, ditambah pula kemungkinan beberapa pemain pinjaman JDT tidak diturunkan, Kuching City mungkin perlu melakukan perubahan besar terhadap perancangan taktikal mereka. Bagaimanapun,
The Cats pastinya tidak mahu menjadikan situasi tersebut sebagai alasan. Piala Sumbangsih tetap menjadi peluang terbaik buat Kuching City untuk menguji kemampuan mereka menentang juara Liga Malaysia. Bagi JDT pula, perlawanan ini mempunyai makna yang jauh lebih besar. Selain memburu trofi pertama bagi musim 2026-2027, Harimau Selatan turut berada di ambang mencipta satu lagi sejarah luar biasa. JDT FC kini dilihat semakin hampir untuk mencipta rekod dunia baharu bagi siri perlawanan tanpa kalah paling panjang. Jika berjaya mengelak kekalahan dalam aksi menentang Kuching City, JDT berpotensi merekodkan 109 perlawanan berturut-turut tanpa kalah. Angka tersebut menjadikan perlawanan Piala Sumbangsih kali ini bukan sekadar perlawanan pembukaan musim. Ia boleh menjadi malam bersejarah buat kelab dari selatan tanah air itu. Lebih menarik, JDT akan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Sultan Ibrahim. Sokongan ribuan penyokong Harimau Selatan pastinya akan menjadi satu lagi faktor yang memberikan motivasi kepada skuad kendalian Xisco Munoz. Namun, Kuching City tentu hadir dengan misi untuk merosakkan rancangan tersebut. Walaupun berdepan masalah kehilangan beberapa tonggak utama, pasukan dari Sarawak itu masih mempunyai peluang untuk memberikan kejutan. Mereka pastinya mahu memulakan musim baharu dengan persembahan terbaik, terutama kerana Piala Sumbangsih menawarkan trofi yang boleh diraih dalam satu perlawanan sahaja. Dalam masa sama, isu pemain pinjaman JDT dijangka terus menjadi topik hangat sehingga senarai kesebelasan utama diumumkan. Adakah Kuching City akan mengikut saranan Xisco Munoz dan merehatkan ke-6 pemain pinjaman tersebut? Atau Aidil Syarin akan tetap mempertaruhkan sebahagian daripada mereka kerana memerlukan kekuatan terbaik untuk menentang JDT? Jawapannya hanya akan diketahui apabila kedua-dua pasukan mengumumkan barisan pemain masing-masing. Apa yang pasti, pertembungan JDT dan Kuching City kali ini mempunyai banyak cerita untuk diperhatikan. Bagi JDT, satu trofi baharu dan rekod dunia berada dalam sasaran. Bagi Kuching City pula, mereka mahu membuktikan bahawa walaupun datang sebagai pasukan yang berdepan beberapa masalah, mereka masih mampu memberikan tentangan kepada gergasi bola sepak Malaysia. Dengan pelbagai persoalan yang mengiringi perlawanan ini, aksi di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos dijangka menjadi pembukaan musim yang cukup menarik. Jika JDT berjaya mengelak kekalahan, satu lagi angka bersejarah bakal tercatat. Namun jika Kuching City mampu mencipta kejutan, bukan sahaja trofi akan menjadi rebutan, malah rentetan tanpa kalah JDT yang begitu panjang juga bakal berakhir. Segala-galanya akan ditentukan di atas padang.